Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang kepada podcast kita. Jadi hari ini kita akan bincangkan beberapa isu yang agak sukar lah untuk kita bincangkan. Jadi kita akan bincangkan berkenaan dengan AI. Okay. AI tu apa Haziq? AI ni adalah merupakan kecerdasan buatan di mana dia mempunyai keupayaan sistem komputer untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, menakul dan menyelesaikan pelbagai masalah. Jadi pada zaman sekarang ni ia digunakan dalam pelbagai sektor seperti dalam industri perubatan dan tugasan harian kita. Okey, jadi hari ni Aish, kita akan menginvite beberapa tetamu kita pada hari ni untuk membincangkan pasal isu ni. Betul tu Haziq. Sebab penggunaan AI sekarang ni, kita tak ada jawapan yang straight, tak ada hitam putih. Jadi kita memerlukan orang luar ataupun guest untuk membahaskan tentang masalah AI. Dan guest dua orang ini akan memberikan pandangan yang berbeza dari segi manfaat dan juga kesan negatif. Ya, okey, serius Okey, jadi benda ni juga kan bukannya hanya sekadar pelajar saja yang menggunakan, tapi mostly kebanyakannya orang pejabat, orang seni pun juga memakai juga, bukan saja untuk mencari idea tapi untuk menolong diorang dalam kehidupan seharian. Jadi tajuk kita pada hari ini apa Aish? Tajuk kita pada hari ini adalah cara penggunaan AI dalam kalangan pelajar. Adakah mencipta kebergantungan ataupun membantu pelajar? Jadi mari kita jemput guest untuk teruskan sesi podcast ini. Okey, jadi hari ini kita ada dua orang guest, iaitu guest pertama adalah Ahmad Bayhaqi dan yang kedua adalah Danish Amsyar. Jadi mereka berdua ni akan berbincangkan dan memberikan perspektif mereka terhadap penggunaan AI dalam pelajaran. Dan diorang juga akan bagi tahu sama ada ia membantu dalam pelajaran ataupun akan menciptakan kebergantungan. Jadi siapa nak start dulu? Saya start dulu. Okey. Terima kasih Aish. Saya nak jujur je, yang saya ni memang pro AI lah. Tapi dengan syarat, bukan pro AI sebagai mesin untuk menjawab soal lah, tapi sebagai pro AI yang menggunakan AI tu sebagai untuk berfikir lebih dalam. Cuba kau bayangkan macam ni. Kita belajar suatu topik yang baru. Katakanlah pasal metabolisme dalam biokimia. So kalau dulu kita untuk faham tu kita just ada dua option saja, iaitu pergi library ataupun jumpa dengan lecturer. Tapi sekarang kita boleh tanya AI untuk menggunakan bahasa kita sendiri, untuk faham dengan cara kita sendiri, dan untuk dalam menjelaskan dalam masa 10 saat. Sangat cepat. Itu bukan kebergantungan, tapi sebagai efisiensi. Tapi yang lebih penting, cara yang menggunakan AI bukan sekadar sebagai tanya jawab. Kita menggunakan teknik yang dikenali sebagai active recall. So maksudnya kita akan jawab dulu soalan tu dan dia akan tanya kenapa benda ni, kenapa fikir macam tu, ada cara lain ke? Proses ini betul-betul untuk membina pemikiran dengan secara kritikal. Nah, ni bukan cakap kosong Ada study daripada MIT pada 2023. Diorang jumpa yang pelajar diorang gunakan AI sebagai alat untuk berfikir, bukan sekadar memberi jawapan yang terus saja. Keupayaan problem solving diorang meningkat sampai 40% berbanding kumpulan yang tak menggunakan AI langsung. So, bagi saya masalah punya bukanlah AI. Masalahnya pada cara kita
untuk ajar pelajar macam mana nak gunakan AI tu. Okey. Saya rasa itu pendapat saya untuk kementerian. Danish ada cadangan? Jadi untuk apa nama dia, betul lah apa yang Abang Haki cakap, yang AI ni dia apa orang panggil, dia bukan satu platform untuk kita menggunakan 100%. Jadi dari segi side positifnya, macam Abang Haki cakap tadi, dulu pergi library, sekarang AI untuk mempercepatkan katanya. Betul lah, zaman sekarang dah generasi Z, generasi yang baru, bukan zaman generasi millennial, zaman generasi X, Y yang betul. apa orang panggil, yang pergi library menghadap sampai petang, lewat petang, semata-mata nak tumpukan satu subjek. Jadi dengan adanya AI ini, artificial intelligence ini, dia membantu kita untuk apa panggil, memudahkan. So itu adalah dari segi positif, itu apa yang Abang Haki cakap tadi. Tapi dari saya, dia juga membantu. Contoh, kita ambil contoh dia apa orang panggil, tempat pendalaman. Contohnya di negeri yang kapasiti ataupun apa orang panggil apa? Terpencil ya, tempat pendalaman lah. Misalnya macam Sabah kan. Jadi mereka tiada tutor ataupun lecturer swasta ataupun cikgu yang dia orang boleh pergi one by one session. Maksudnya dia orang nak apa orang panggil, dia orang tak faham, dia orang jumpa, dia orang tak ada. Jadi dengan adanya AI ni, dia orang dekat rumah search AI dan dia orang dah ada personal tutor, personal tu. Jadi dengan penggunaan AI ni sangat membantu dia orang lah. Jadi bila orang tanya, bila contoh Aziz ataupun Aish tanya, apa pendapat anda tentang AI, dia katanya kan. Tapi AI ni tak dapat nak bagi jawapan yang spesifik sebab dia adalah subjektif. Dia mengikut pemikiran sesuatu individu. Maksudnya dia mengikut kemampuan murid itulah, kemampuan murid, ya, cara berfikir. Macam kita ada masuk topik, ingat tak kita ada satu kelas rasuah integriti kan? Rasuah integriti. Bukan rasuah saja ada integriti, dalam pelajaran, dalam pendidikan, dalam akademik pun ada integriti. So saya cakap tadi, integriti seorang pelajar, cara pemikiran dia. Contoh, pelajar A, cara pemikiran dia adalah aku nak belajar, aku nak pass semua. So dia tak fikir pun kualiti belajar dia macam mana, kualiti belajar dia apa, tak kisahlah dia miru ke 100% plagiat ke, dia tak kisah. So saya cakap tadi, pandangan dia subjektif. Pelajar A, dia 100% guna AI. So yang pelajar B pula, dia ada integriti dalam pendidikan. Jadi dia menggunakan AI untuk mencetuskan idea, kembangkan idea dia, menggunakan idea AI tu untuk membuat assignment dan sebagainya. Itu adalah apa panggil, positif impact dia. So dia adalah subjektif lah. Tiada kata putus yang katakan AI ni tak elok. So dia ada positif dia. Itu dari side saya lah. Okey, jadi apa yang Encik Danish masukkan, penggunaan AI ni dapat mencepatkan pencarian, dapat lebih kreativiti, lebih menarik, akses maklumat tu lagi luas, serta dapat membantu kerja-kerja rutin kan. Jadi persoalannya, dalam industri yang makin pesat ni, AI ni juga dapat membantu dari segi membuat kreativiti, seperti dari segi membuat kerja dari pelbagai industri lah. Betul. Industri antara contohnya apa? Industri yang menggunakan AI. Industri menggunakan AI selain daripada bidang IT lah. Selain daripada bidang IT ya. Kalau tengok sekarang ni, penggunaan AI kebanyakannya dari segi pendidikan pun ada. Cikgu contoh ciptakan soalan kepada murid dia. Dan mungkin dia kekangan masa ke, jadi AI tu akan bantulah dia orang. Tapi tu baru dari sudut positif. Kalau negatif pula macam mana? Jadi itu pendapat korang berkaitan dengan positif dari segi AI lah.
Jadi sekarang apa pendapat korang tentang kesan ataupun risiko kegunaan AI dalam pelajaran ni? Jadi Ahmad Baiki. Terima kasih Aish. Untuk tadi positif, pandangan yang agak jelas dan informatif. Tapi kita kena jujur juga tentang apa yang sebenarnya berlaku kat luar sana tu. Kita cakap pasal AI sebagai sparring partner lah, AI sebagai guru 24 jam. Tapi berapa ramai pelajar yang betul-betul guna AI macam tu? Jujur je, kebanyakannya dan saya cakap berdasarkan apa yang saya tengok sendirilah. Dalam kalangan rakan-rakan, diorang buka ChatGPT, diorang paste soalan, assignment, copy jawapan, edit sikit, lepas tu hantar dan memanage je. Dan ni bahayalah, bukan pasal diorang dapat markah tinggi, cara tak jujur ke. Bahaya dia ialah diorang tak sedar yang diorang sebenarnya tak belajar apa-apa pun. Ada kajian daripada Stanford University yang cukup menakutkan lah. 72 pelajar yang selalu gunakan AI untuk diorang punya tugasan tak mampu nak explain balik apa yang diorang belajar, apa yang diorang jawab untuk ujian tu, yang AI tu hasilkan lah. Maksudnya diorang sendiri pun tak faham apa yang diorang belajar, apa yang diorang hantar. Bayangkan bila kena soal dengan Viva ataupun interview kerja, kosong, otak kosong. Otak kita ni sebenarnya macam otak lah. Dia kena latih. Lepas tu dan latihan tu datang daripada proses kita belajar. Duduk dengan masalah tak faham, cuba lagi jumpa jawapan sendiri. Maksudnya kita train sendirilah. Bukannya hanya dengan disuap oleh AI. So proses tu boleh bina ingatan jangka panjang, boleh bina confidence. Untuk sebenar kalau AI tu kita guna selalu je sebagai shortcut untuk semua proses ni, kita sebenarnya tengah lemahkan otak kita sendiri lah. Tanpa kita sedar pun. Dan kesannya bukannya jangka pendek, 5 ke 10 tahun daripada sekarang majikan dah start komplain. Graduan pandai cakap, pandai guna tools, tapi tak pandai pun nak fikir sendiri. Bila tools AI tu dah tak ada dah, diorang tak boleh nak berdikari langsung pun. So ni memang krisis yang tengah berlaku lah pada masa sekarang ni. Macam Dan bukan takat tu sebenarnya, dia ingat tak ada satu TikTok, keluar kat TikTok, kalau korang perasan lah, tak ingat lah dekat negara Malaysia tu yang dia orang graduate naik atas pentas, yang kat bawah tu ni tunjuk ChatGPT. Maksudnya dia orang graduate by AI. Diorang menggunakan AI. Maksudnya dia orang bangga. Dan apa jadi kat pelajar tu yang dia kena tarik balik dia punya segi communication. So zaman sekarang ni bahayalah sebenarnya dia orang guna AI, sampai konvo pun bangga yang dia orang konvo menggunakan AI. Sampai tunjuk macam tu lah. Betul je lah. Bahaya tu betul lah sampai diorang guna sebagai trend lah kan. FOMO. Diorang fikir benda tu tak serius. Disebabkan tu macam Bahaki kata tadi, impaknya pergi ke masa depan lah. Betul, cakap ramai majikan komplain Gen Z sekarang susahnya nak deal dengan kerja. Dia punya kognitif pemikiran dia lemah. Sebab tak ada, kena ada AI. So dalam meeting apa, payah nak cakap. Orang sekarang aja tu. Okey, terima kasih Bahaki berkaitan dengan gambaran risiko yang sangatlah serius. Jadi Danish, dari sudut implikasi kepada masyarakat seterusnya ataupun kesan buruk, boleh tak bagi cadangan sekali untuk prevent kesan buruk tu daripada berlaku? So, dia bagi soalan susah Okay, dia sebenarnya macam saya cakap awal-awal tadi yang tentang integriti ni kan. So dia bergantung kepada individu tu lah. So integriti dalam pendidikan, kalau pelajar tu, ni kesan negatif dia lah. Kalau pelajar tu ada integriti belajar, dia akan, macam Bahaki cakap tadi, dia akan belajar bersungguh-sungguh, ambil idea tu, ambil AI,
untuk menjana idea saja. Tapi sekarang ni dia salah guna AI, tak ada integriti dalam pendidikan, dia menggunakan 100%. Ada kajian tak ingat bila tapi tahun lepas Disember 2025 tak silap, daripada World Pass Pemerintah website tu lah, saya ada baca sikit lah. Dia cakap yang korang ada dengar tak yang Malaysian student, dia cakap Malaysian student kena tahan dengan pihak universiti disebabkan kantoi plagiat 100% AI tanpa semak. Iaitu macam mana boleh kantoi dia, yang lawaknya macam mana boleh kantoi dia. Nama lecturer, nama profesor dia adalah Siti Aisyah bin Jumpaan, tapi disebabkan dia menggunakan AI tanpa check, tanpa semak, AI tu translate, dia salah translate lah. So nama dia jadi Said Aisyah. Ni saya carut sikit lah, Said Aisyah. Dia sebiji lah. So dia disebabkan dia tak check tu, itulah kantoi dia AI tu. Kan? So patutnya bukan ubah sikit, patutnya dia kena check daripada A sampai Z balik apa yang dia minta tolong AI tu. Ada satu lecturer kita, apa nama dia, tak ingat, dia cakap jadikan AI tu hamba. Ada, korang ingat tak dia cakap apa? Jadikan AI tu hamba, jangan jadikan AI tu alat kita untuk buat kerja 100%. Tak, hamba tu maksudnya dialah yang tolong cari idea kita, jana balik. Sebab benda ni kalau macam cakap tadi kalau dia tak check balik buat kantoi macam tu saja, habis satu semester dia burn. Jadi semua ni bergantung pada kita balik lah. Bergantung pada kita. So cadangan dia tak banyak sangat lah. Cadangan dia yang pertama rasanya pihak universiti atau pihak institusi pengajian, tak kisahlah pengajian awam atau pengajian swasta, dia kena ajar ataupun adakan platform yang cat AI. Macam kita lah UniKL, kita buat quiz misalnya kan, ataupun kita buat apa-apa assignment, dia ada detection of AI, berapa accuracy, percentage of plagiat guna AI tu. So menggunakan itu, pelajar akan berhati-hatilah menggunakan AI. Dia akan berfikir. Itulah salah satu inisiatif cadangan untuk institusi pengajian. Yang kedua adalah pensyarah sendiri. Pensyarah lecturer kena menjana ataupun memberikan soalan ataupun assignment yang AI sendiri tak boleh dijanakan. Maksudnya kalau bagi satu soalan tu, AI buatlah macam AI macam secanggih mana pun, bayarlah ChatGPT sebulan 100 pun kan, tapi AI tak dapat nak jawab sebab soalan itu dijana oleh lecturer sukar untuk AI, untuk artificial intelligence tu jawab. So student sendiri yang kena berfikir dalam kumpulan dan sebagainya. Jadi itu adalah cadangan kedua lah, pensyarah kena buat soalan yang luar kuasa AI tu. Jadi mengambil peranan jugalah pensyarah ni. Ya, betul. Peranan besar sebenarnya. Dan yang ketiga, cadangan ketiga adalah jati diri seorang pelajar tu dia kena dia kena letak mindset lah bahawa dia belajar disebabkan apa? Belajar disebabkan dia nak dapat kerja yang baik. So bila kerja baik kena ada kualiti belajar yang baik. Disebabkan itu dia kena faham lah AI ni ada negatif ada positif. So dia kena belajar itu. So cadangan ketiga adalah terhadap individu, terhadap pelajar tersebut. Sebabnya mostly pun ramai postgrad yang ingin bekerja, ingin melanjutkan dia punya pelajaran, dia punya kerjaya. Mostly yang menggunakan AI, bila dah masuk dalam bidang pekerjaan, diorang dah jam, diorang dah blur. Diorang tak boleh nak modify benda tu sebab sebelum ni diorang dah fully bergantung kepada AI. Memang sangat bahaya. So tu cadangan dia. So cadangan dia ada 3 tadi saya cakap. First untuk institusi, satu untuk lecturer sendiri, dan satu lagi untuk individu pelajar sendiri. Tapi kalau korang pernah tengok tak yang masa cakap tadi lah, institusi tu kan yang dia buat dia check berapa percentage plagiat AI tu kan. Apa tadi yang percentage tu kan, itu pun AI juga sebenarnya. So maksudnya AI untuk lawan AI. Kita menggunakan AI untuk detect AI itu sendiri. So itulah kesan positif dia. So dalam masa yang sama ada positif ada negatif. So dia hubung baik, hubung kait. Hubung kait je lah sebenarnya.
Ya, satu isu ni memang sangat sukar lah untuk tangani sebab yelah semakin masa ke semasa generasi muda ni memang akan bergantung kepada, sebab dia orang dah daripada kecil dah terdedah dengan digital ni, dunia digital ni. Macam kita still lagi boleh tolerate lah dengan benda digital ni, sebab dulu kita tak adalah terjebak awal dengan benda-benda je ni. Dia generasi baru. Ya, generasi baru tu yang menjadi cabaran. Ya, generasi alpha. Z ni dah ada dah. Tapi alpha tu makin teruk. Ya, betul. Maaf lah, off record lah. Okey, jadi terima kasih atas pandangan tetamu kita pada hari ini. Jadi kita punya perbincangan kita hari ini pasal AI dapat difahami dengan lebih dalam lah. Okey, sama ada kita menjadi alat kepada AI ataupun kita yang menggerakkan AI tu dari segi cara berfikir. Okey. Dengan itu, okey, tamatlah kita punya podcast kita pada hari ini. Habis dah. Sudah habis. Okey. Nanti kita boleh invite lagi sekali pada masa akan datang. Kita akan bincangkan pada isu-isu, kita akan kupas lagi isu-isu terkini, sama ada isu-isu yang sangat hangat lah. Okey. Jadi terima kasih juga kerana sudi datang kepada sesi podcast kita kali ini. Betul Aish? Betul, terima kasih sangat. Sebab ini bukan sekadar membantu kita sendiri untuk mengetahui tentang AI, tapi juga akan membantu pada kita punya viewer. Apakah kesan buruk dan juga kesan baik. Ya. Okay. Itu sahaja daripada kami. Okay, jumpa lagi pada next podcast. Terima kasih semua. Like, comment, and share. Inside me, so